Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Kita jumpa lagi dalam vlog 1QC Fishing. So hari ni aku turun mancing lagi guys. Target hari ni memang nak mancing area Johor Port je. So aku mancing seorang je guys hari ni. Hari ni layan feeling mancing santai-santai seorang je. Tengoklah apa yang aku boleh dapat hari ni. Apa-apa korang stay tune. Nanti dah sampai spot nanti aku beritahu korang. Jasa. Okay guys, dah sampai spot dah ni guys. Betul-betul kat kawasan sini guys main tengah juga. Jangan guys, kalau ada video strike nanti aku share dengan korang guys. Angin agak kuat sini ni. Okay guys, kita set up guys. Udang pasir lubang pasir itu biasa. Guna 2 mata, satu mata lagi. Mama lalu besar juga. Tarik ni ikan ni. Mantap. Alhamdulillah guys, dapat pipi seekor. Alhamdulillah guys, dapat pipi yang pertama hari ni. Alhamdulillah, ada rezekinya. Ini guys, pari je Rapu guys. Alhamdulillah naik kerapu.
kerapu guys. Alhamdulillah rezeki. Ada juga ada sudi ikut. Okay guys, kita layan suasana angin agak kuat ni. Dia orang melambai-lambai lah. Tak kena ikan dia. Yang kuat ni, buat muka pusing dia ni. Taklah, kalau ada video strike nanti adalah guys. Kalau tak nanti aku nak balik dah ni. Dah pukul 3. Lagi balik lah. Last minute guys, ada ikan ni. Nak tarik-tarik ni nak balik. Kara-kara ada ikan juga. Ikan apa? Macam tu buah pipi ni angguk-angguk. Duri, last minute duri. Duri penutup cerita. Kasar. Okay guys, alhamdulillah tamat juga misi memancing solo dekat area Johor Port ni. Itulah sekarang pun dah pukul 3 dah guys, 3 lebih ni. Nak balik ni. Okay lah, nanti aku share hasil kat darat guys. Korang stay tune. Okay guys, alhamdulillah sampai darat guys. Angin kuat betul, tak larat dah ni. Mancing seorang memang penat sikit lah. Okay lah, nak share hasil. Ada tebal pipi, buka, kerapu, daun baru, nahak Itu besar juga lah saiz. 2 tapak tangan juga lah. Ada rezeki manis-manis. Okay guys, jumpa lagi pada episod akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.